Okay, Assalamualaikum semua. Selamat siaran semula. Okay, pada malam ni anda ingat ingin buat satu uji kaji berkenaan dengan buah cempedak, tapi spesifik kali ni adalah cempedak buah kampung. Okay, buah kampung ni maksudnya pokok lama yang sedia ada di dusun, kan? Dan juga pokok-pokok cempedak yang disemai melalui biji benih. Okey. Bagi pandak bukannya satu peniaga cempedak yang tegar lah, kan? Tak banyak pengalaman. Ada pengalaman jual cempedak, tapi bukannya sebagai peraih ataupun pemborong, kan? Yang mana sebelum ni pandak jual cempedak sendiri. So pandak tahu pokok mana yang pandak jual tu isi dia macam mana apa semua, kan? Namun demikian, berdasarkan pemerhatian terhadap plot cempedak pandak yang sebelum ni, kan, yang mana pandak tanam ada benih kelun, ada benih anak biji untuk dibuat pemerhatian, kan, dia banyak faktor yang mempengaruhi hasil cempedak, kan. Walaupun bentuknya cantik, tapi penghasilan dari segi kualiti tu, kan, banyak benda yang dia akan mempengaruhinya, kan. So pada sesi kali ni mungkin agak panjang, kan, tapi kita tengok macam mana dia punya finding dah, kan. So far ni cempedak yang kita nak buat pemerhatian semua adalah cempedak pada kategori pokok kampung lah, kan. So far pandak ada 2 pokok yang matang, ya. Pokok sedia ada, pokok lama di dusun, kan, anak biji, dan banyak jenis pokok cempedak anak biji yang dekat kebun baru. Okay, so yang kat kebun baru ni pun pandak tak plan untuk jual secara sebiji ni lah, ya, sebab tak kenal lagi dia punya hasil dia tu macam mana, kan. Okay, so kita tengok pada pokok yang pertama. Yang ni, buah ni daripada pokok tua lah. Okay, kalau macam kita tengok bentuk dia cantik, kan, cantik, dan tadi timbang pun dia berat dia dalam 2.9 kilo. Ni kalau ikutkan kepada ciri-ciri nilai komersial dari segi bentuk dan dia punya saiz dia tu, kira ngam lah, kan. Tapi isi kat dalam kita tak tahu macam mana lah, kan. Anda sendiri pun apa kalau tak kenal risau juga, kan, sebab jual barang yang duduk kat dalam ni wallahu alam, Allah saja tahu isi dia macam mana, kan. Okay, jom kita cuba unboxing ni, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut unboxing tu bahasa orang jual online tu ni, unboxing. Tepat lah, bahasa mudah dia tepat lah. Okay, kita akan tengok saiz ulas satu seisi dalam sebiji ni. Ada ulas itu penuh ke tak penuh. Kalau ulas penuh, banyak isi, banyak ulas, isi tebal tak tebal, tak ada orang nak beli cempedak sebab nak makan biji, betul tak? Kan, orang beli cempedak nak makan isi, kan. Sikit orang saja yang akan rebus dia punya biji dia tu. Okay. Ini dia masak yang ngam-ngam cantik kan. Kalau macam dia lebih masak daripada ni, dia akan lasu, dia dah tak best lah. Dia akan rasa berget sikit. Pedak ni dia tak ada tangkai kan, jadi tak boleh nak gantungkan dia. Okay, so kat depan kamera pada tunjuk macam ni. Okay, so ini saiz dia. Okay, isi boleh dikatakan penuh. Yang nampak tak penuh dekat pulak tu sebab dia ada yang duduk dekat dia punya jerami-jerami tu. Okay, so ini isi dia. Okay,
Saya pandai masuk tangan saya. Okay, kali ni kita tengok ulas dia pula. Ulas nampaknya pokok ni walaupun isi dia penuh, tapi ulas dia nampak sedikit kecil. Okay, ni ulas dia. Tak besar lah ni. Ni ibu jari, tak besar pun. Kalau macam berbanding dengan pengalaman sebelum ni buah klon CH28, ini saiz kecil lah. Kita test mana, tahu mana. Mana sedap ya. Dia isi dia juicy sikit, tapi isi dia nipis. Ya, so isi dia nipis. Dah macam nak buat cucuk cempedak, macam mana punya cempedak pun dia akan ni lah. Tapi ini adalah cempedak kampung, anak biji. So, walaupun bentuk dia cantik, ideal, tapi bila isi dekat dalam, ulas dia lebih kecil, isi dia lebih nipis. So yang itulah yang nak cuba nak kaji, ketidaktentuan dalam cempedak kampung. Okey, dalam cempedak kampung, sebab kat pasaran dia banyak juga cempedak kampung kan. So walaupun tips-tips telah diberikan tapi dia ada banyak lagi kemungkinan untuk isi dia kat yang kita nak makan kat dalam lah. Suka untuk Panda sampaikan kepada semua juga, kalau macam yang klon-klon yang didaftarkan dekat Jabatan Pertanian tu, dia sebenarnya dia ada ciri-ciri dia. Maksudnya kalau macam kata dia ada beberapa klon tu, memang dia digalakkan untuk dikomersialkan. Maksudnya dia punya tahap kemanisan dia, kemudian dia punya saiz ulas dia, buah sebiji dia saiz macam mana, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sesuai untuk mempunyai nilai-nilai komersial. So itu buah klon. Yang ni pada seri seterusnya kita akan kaji pokok yang lain pula. Kita akan kaji pokok yang lain pula, macam mana hasil dia. So far untuk buah-buah yang macam ni Panda cadang untuk tak jual buah sebiji lah. Ni pun Panda akan bungkus buat frozen, buat cucuk breakfast lah. Itu saja untuk siaran kali ini. Next kita masuk untuk buah yang lain pula. Assalamualaikum. Ingat cempedak, ingat Panda lah.